Gara-gara impak watak haruan makan anak dalam drama keluarga itu, pelakon dan usahawan Datuk Rosyam mendedahkan ada pihak menyuruh orang ramai memboikot pasar raya miliknya, ST Rosyamat. Menurut Rosyam atau nama sebenarnya, Muhammad Nur Syamsuddin 58 tahun, menyifatkan perkara tersebut sekadar gurauan netizen dalam media sosial selepas naskah itu trending. Justru itu, orang tidak benci Rosyam Noh, orang marah pada Iman, seorang ketua keluarga yang sepatutnya jadi pelindung tetapi bersikap menjijikkan. Jelasnya lagi, Rosyamat dibuka pada 2018 pun ramai yang kata nak boikot, tapi Alhamdulillah apabila timbul perkara sebegitu, mereka sebenarnya sedang mempromosikan perniagaannya. Selaku pengarah ST, Rosyamat mengakui watak Iman yang digalas bukan bertujuan mencetuskan kontroversi, sebaliknya merupakan bentuk pengajaran kepada penonton. Oleh itu, penerbit Suhan Movie dan Trendy itu juga berterima kasih apabila kredibiliti menggalas peranan mencabar itu meraih pujian, sekaligus menyifatkan itu juga sebahagian daripada dakwah. Terdahulu, drama terbitan Rumah Karya Citra Sendirian Berhad itu menarik perhatian ramai apabila mengetengahkan isu sensasi dan tabu yang berlaku dalam sebuah keluarga. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Rosyam Noh terus berjaya dalam kerjanya.